Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Ifli. Hari ini, untuk video kali ini, saya akan membincangkan tentang PKS iaitu Perusahaan Kecil dan Sederhana yang terkesan oleh transformasi digital di Malaysia. Produk PKS pilihan saya ialah produk keropok leko yang saya namai Dapur Leko. Sebelum kita pergi kepada pengenalan, saya akan terangkan serba sedikit tentang PKS. Apa itu PKS? PKS merujuk kepada perniagaan berskala kecil ataupun berskala sederhana dari segi bilangan pekerja atau jumlah pendapatan tahunan, iaitu pendapatan untuk setahun. Okey, mari kita pergi kepada pengenalan. Perniagaan keropok leko iaitu Dapur Leko merupakan perusahaan kecil yang berasaskan makanan tradisional Melayu masyarakat Pantai Timur. Produk ini menonjol melalui rasa asli hasil resepi turun-temurun serta pelbagai bentuk penyediaannya seperti keropok rebus, sejuk beku dan segera. Dalam usaha memperkukuhkan kedudukan pasaran, analisis SWOT dijalankan untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perniagaan, terutamanya dalam konteks pemasaran digital dan strategi e-dagang. Okey, seterusnya, mari kita pergi kepada analisis SWOT untuk produk PKS ini. Okey, yang pertama iaitu strength, kekuatan. Iaitu produk ini mempunyai rasa asli dan unik yang dihasilkan menggunakan resepi tradisional dari turun-temurun sampailah sekarang. Produk ini juga dihasilkan dalam pelbagai jenis keadaan dan bentuk seperti keropok leko rebus, keropok sejuk beku dan keropok segera. Untuk weakness pula iaitu kelemahan, pengusaha atau pembuat keropok leko ini ramai dari kalangan yang sudah berusia, yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk merebut peluang dalam memasarkan melalui teknologi digital. Okey, orang yang berusia ni susah untuk mengikuti trend pasaran terkini. Jadi sebab itulah mereka agak ketinggalan dalam memasarkan produk keropok leko ini. Okey, seterusnya pula iaitu opportunities iaitu peluang. Peminat makanan tradisional sukar ditemukan akhir-akhir ini. Oleh itu, peniaga perlu mencari peluang khususnya dalam penggunaan media sosial seperti TikTok, TikTok Shop untuk mempromosikan dan menjual produk keropok leko tersebut. Okey, yang terakhir sekali iaitu threats, iaitu ancaman. Persaingan dari peniaga keropok leko yang lain yang juga menggunakan pendekatan yang sama, iaitu mengaplikasikan teknologi untuk meningkatkan pendapatan dan menarik pelanggan tetap untuk membeli produk mereka. Okey. Peniaga lain juga menggunakan teknologi untuk memasarkan produk mereka oleh kerana teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia kini. Penggunaan teknologi ini adalah jalan yang terbaik bagi para peniaga untuk mempromosikan produk dan meningkatkan pendapatan mereka. Seterusnya iaitu strategi pertumbuhan spesifik menggunakan e-dagang atau platform digital. Iaitu pemanfaatan media sosial sebagai tempat pemasaran seperti TikTok, iaitu dengan membuat siaran langsung bagi mempromosikan produk. Seterusnya iaitu video tutorial dan testimoni pelanggan. Pada peringkat awal dalam menceburi pemasaran e-dagang ini, sudah pastinya kita perlu menarik pelanggan untuk merasai produk kita. Oleh itu, pelbagai inisiatif seperti diskaun, hadiah percuma dan penghantaran percuma kepada para pelanggan yang terawal. Yang seterusnya iaitu manfaat analisis SWOT dalam pelaksanaan strategi pemasaran, iaitu penggunaan aplikasi TikTok bagi menghasilkan video mempromosikan produk yang kreatif dan lain daripada yang lain supaya pelanggan menyadari dan tertarik pada produk yang dihasilkan. Sebagai contoh iaitu melakukan siaran langsung di aplikasi TikTok, iaitu dengan menerangkan bagaimana keropok itu dihasilkan dengan teliti agar mereka tertarik dengan penghasilan tersebut.
Penghasilan keropok ini merupakan penghasilan yang secara tradisional yang jarang dapat kita lihat di mana-mana. Seterusnya, dengan memanfaatkan analisis SWOT ini juga, para peniaga dapat mempelajari asas pemasaran digital untuk memasarkan produk dalam talian. Untuk memasarkan produk ini, mereka perlu mengetahui serba sedikit bagaimanakah cara untuk mempromosikan produk ini dalam laman sosial. Seterusnya iaitu mengambil bahagian dalam program jualan atau kempen yang dianjurkan oleh platform untuk pendedahan perniagaan menjadi lebih meluas. Yang terakhir sekali iaitu sentiasa mengubah SWOT strategi supaya kekal relevan dan sesuai dengan trend pasaran semasa. Mengubah SWOT untuk produk kita supaya menjadi lebih menarik supaya disebabkan teknologi zaman sekarang begitu banyaklah pesaing atau produk-produk lain yang dikeluarkan yang lebih menarik. Oleh itu, kita perlulah bersaing juga untuk meningkatkan lagi produk kita supaya mereka, para pelanggan ini masih tertarik dengan produk kita. Dua sumber modal yang sesuai dan realistik untuk digunakan untuk perniagaan keropok lekor ini. Yang pertama, modal sendiri, iaitu simpanan yang kita simpan contohnya di dalam bank. Iaitu kita gunakan untuk dijadikan sebagai modal untuk memulakan bisnes ini. Okey, pada peringkat awal perniagaan ini, sesuai untuk kita gunakan simpanan sendiri supaya kita dapat mengelakkan daripada hutang yang banyak. Yang kedua pula iaitu mengurangkan risiko kewangan. Seperti yang saya terangkan sebelum ini iaitu seiring dengan perniagaan kita, sudah semestinya risiko kewangan itu mestilah ada. Tetapi dengan menggunakan modal sendiri, kita dapat kurangkan sedikit risiko kewangan dalam perniagaan. Yang ketiga iaitu bebas membuat keputusan tanpa campur tangan institusi kewangan. Oleh itu, kitalah tidak terhad untuk membuat keputusan apabila kita menggunakan modal sendiri. Yang kedua pula iaitu pinjaman daripada institusi kewangan kerajaan. Modal pinjaman digalakkan diambil untuk mengembangkan produk dalam kuantiti dan kualiti yang besar. Sudah semestinya kita memerlukan modal yang besar. Oleh itu, dengan pinjaman ini kita dapat memperluaskan lagi perniagaan ini supaya terkenal dan ramai pelanggan dapat membeli kita punya produk. Jenis entiti perniagaan mempengaruhi pelaksanaan strategi dan perolehan modal. Bagi perniagaan ini, jenis entitinya iaitu pemilikan tunggal. Pemilikan tunggal ini ialah suatu bentuk perniagaan yang paling mudah dan ringkas yang diuruskan dan dimiliki oleh seorang individu sahaja. Pemilik bertanggungjawab sepenuhnya terhadap operasi, keuntungan dan kerugian perniagaan tersebut. Jenis entiti ini dapat membuatkan strategi perniagaan bersifat konservatif iaitu mengelakkan dari risiko besar atau pelaksanaan dalam kuantiti yang kecil. Dari segi perolehan modal pula, ia bergantung kepada modal peribadi atau pinjaman peniaga tersebut. Sekiranya besar modal tersebut, maka banyaklah yang dapat dihasilkan dalam perniagaan ini. Yang terakhir sekali iaitu perubahan entiti perniagaan. Mengapakah kita perlu mengubah entiti perniagaan ini? Yang pertama iaitu untuk mengembangkan lagi produk kita mungkin ke pasaran global. Okey, entiti asal untuk produk ini iaitu pemilikan tunggal. Okey, saya mencadangkan perubahan untuk tukar kepada syarikat sendirian berhad. Pertukaran ini adalah untuk memperluaskan lagi perniagaan yang dijalankan dan semestinya memerlukan modal dan pengurusan perniagaan yang lebih besar. Okey, seterusnya
Liability yang terhad membolehkan syarikat melindungi aset peribadi sekiranya berlaku perkara seperti kerugian. Oleh itu, barang-barang dan harta milik peribadi tidak boleh disentuh apabila berlaku sebarang kerugian atau bankrupt dalam perniagaan tersebut. Seterusnya, struktur syarikat lebih diyakini bagi institusi kewangan untuk memberikan pinjaman yang besar untuk memperluaskan perniagaan. Daripada perseorangan, ia mungkin tidak diyakini dan sukar untuk mendapatkan pinjaman dari institusi kewangan. Kesimpulannya, melalui penggunaan strategi digital seperti aplikasi TikTok, peniaga mampu menarik perhatian pelanggan baharu serta meningkatkan kadar jualan mereka. Walau bagaimanapun, keterbatasan masih berlaku, iaitu dari segi kemahiran teknologi dan persaingan luar dalam menghasilkan pemasaran yang kreatif memerlukan pengubahsuaian yang berterusan. Justru itu, cadangan penukaran entiti daripada pemilikan tunggal kepada syarikat sendirian berhad adalah wajar bagi menjamin pertumbuhan yang mampan serta memperkukuhkan daya saing dalam pasaran tempatan serta juga di antarabangsa. Sekian, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.